Cok daging. Okey geng, selamat pagi semua. So hari ni ulasan aku kena basuh daging pagi ni. Aku nak basuh daging kambing untuk buat kenduri pada malam ni. InsyaAllah malam ni rumah aku buat kenduri. Basuh dulu. Basuh daging ni. Kita nak buat apa yang? Masak kari Tanya bini aku kat ni. Daging ni kita nak masak kari daging ni kita. Ya? Apa? Tak ada apa-apa. Okey. So, 8-9 pagi kita basuh daging. Orang malam ni penuh yang dijemput akan hadir lah, InsyaAllah. Basuh kami yang beri lah, biasa je. Tapi siap-siap ni kita pergi kubur sekejap boleh tak? Kubur je dah balik. Saya rasa mama yang percaya. Saya cik minta mama je. Menyinggung ke tak begitu? Wah, dia dah beri je kan? Dan ni awak hidup kapi, lepas tu boleh masak dah. Senang je, saya ajar. Senang je guys, dia kata senang guys. Agak ni guys. Awak masak dah. Tapi cuci dulu biar lantai tu kotor lah. Bukan masak ke lantai. Allah. Berlama. Okey, puyuk dah basuh. Tak ajar tungku. Get ready kita untuk hidup api. Basuh yang beri biasa. Barang nak blender. Barang kita nak blend lepas ni. Lepas blend tak sini. Teh dulu. Ni tak? Okey, so. Sekali harum kalau boleh. Campur? Ya. Oh, campur. Ayo. Tak air buat jadi dulu. Papai boleh blend? Papa boleh blend. Kalau kita tu tak umur ya? Bau lah. Hospital ke rumah dah dah. Bismillah. Baru dapat. Ada hak je dengan blok. Blok wayuk Bismillah. Lemak ni 3 batang. Alhamdulillah. Mana bunga lawang Lawang tu sikit. Acuh sikit. Buah pelaga.
Kayu manis. Buat belaga pun nak. Bunga lawang. Oh, acuh lah tu. Sikit-sikit. Kalau tak dah ni. Ha. Soalan ni. Cekih nak buat apa? Ni bunga lawang banyak ni. Biar lagi. Sikit lagi. Okay, dah. Dah. Ni benda ni daripada pokok kayu lah ni. Pokok dia. Sikit. Okay, ambil 5 dah. Banyak dah. Ni sedap ni kalau balut dia tu. Oh tu. Kena ada cekih. Okey, beres. Dah, basuh. Basuh kat tu, blender. Okay. Kau habis blender dah nak blender. Minyak masak. Kau masak tau? Okay guys. Hari ni belajar masak. Masak. Okay. Masuk dulu. Lepas masuk dulu. Ada dulu. Minyak pun boleh gaul. Tak payah. Dah ulang minyak. Buah pelaga cekis. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai bau. Duduk senang sikit. Tak payah. Dia buat macam tu pegang dia dia. Ya. Lagi nampak depan je. Dah masuk daging. Apa dia macam tadi? Okay, bismillahirrahmanirrahim. Kita masukkan bawang untuk numis ni. Allahumma sholli ala Muhammad. Gila lepas masuk. Ada tidur ni. Apa dah ni? Tua ni macam ni. Tidur lewat malam. Edit video. Tu. Mari yuk. Kau campur air. Boleh jadi ke kebodohan macam tu? Oh, Yang ni lama sikit tau masak. Sampai dia pecah minyak.
Api kuat dah ni. Ha? Ada. Main ni bawa beho. Kata bakal sampah. Ada ke? Icebox tu satu yang macam bersih je. Yang nombor 2. Satu jadi lah. Memang saya simpan. Saya tahu tu akan buat dekat lagi. Kita tahu je. Saya pegang. Bilas sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Sikit je. Okay tu. Buang Bismillah. Bawa sikit, rendah sikit. Okay. Naik lagi tu. Mana sesame brotok lah yang pemulanya asal. Aku kenal daripada tu. Tak pernah buang brotok tau. Brotok tu dia macam Gen Z sikit. Dia nak mari bergoyang, yang. Yang ni jangan simpan dulu tau. Oh, nak lagi. Letak mi nanti nak basuh mi. Oh, basuh ni. Tapi yang mana pun tetap kena basuh. Kalau tak, dia je tadi. Macam tadi tu. Tak kena. Cuk datang ni. Dia jemur kat situ. Bawa masuk ya. Dia kalau santan tu tak apa? Tak ada. Tak sedap lah sikit. Kari tak bersantan. Boleh je kari mamak lah. Oh, kari mamak tak ada santan? Kurang. Jarang lah mamak bersantan. Sembang-sembang palatau ni takut juga. Record kan? Mamak sambal je. Siapa kata you tak nak pakai? Saya pakai santan tu. Siapa kata tak nak pakai? Itu pun kena saman. Saya palatau saja. You record. Saya termasuk. Mamak lah dah nak edit masa tu. Oh. Hujung-hujung kena sambal tu. Saman dengan mamak lah tu. Kes fitnah kari dia tak bersantan. Kena saman. Mama satu Malaysia. Madinah saman kita dulu masalahnya. Mau petik Madinah pula. Madinah seorang main sama. Aduh. Bodoh lah. Lantok sikit dulu ya. Tapi kalau Madinah nak tengok kita punya video, maknanya senyum kita naik. Ramai pula tengok. Sejak aku hidup je. Saya siap palih pula daging ke sini, daging sini ke sini, daging sini ke sini. Jangan main-main boleh tak? Sini ke tengah. Betul lah, barulah dia rata masuk. Tak tahu lah kalau suruh kacau saya rasa saya banding komplit lah kacau. Kuah pula tengok. Lepas sini. Dah. Letak. Sudut tu. Lepas tu tutup periuknya. Mana tutup? Tu. Nak panaskan balik. Cuma nak bagi tahu lah. Sekarang ni musim lalat banyak. Penuh lalat. Aku tak tahu benda masalah. Memang lalat sekarang ni
Memang tengah komuniti dia tengah banyak. Tunggulah kan ada COVID nanti. COVID lalat lah, bukan COVID manusia. Barulah dia orang sedar betapa pengurangan populasi lalat akan berkurang lepas ni. Geram aku. COVID dia orang juga. Gila lah ni. Ngantuk lah. Geram lah. Aku tambah santan guys, masa. Apa yang disimpan? Tak pakai? Yang nanti nak pakai untuk ni. Ni? Simpan? Sekolah aku ni. Dia nyut ni kalau Simpan juga? Simpan juga, guys. baru berjalan. Mencari kereta itu cara simpan. Masuk santan. Okey. Okay guys, settle. Lepas tu kita buang lah. Hidup tak api? Start blower sekejap. Aduh. Jam. Oh, jam. Spring dia tu. Dah. Nak susun mana? Kumpul ada yang susun ni. Sekarang ini kan dapat banyak.
Ali okey? Ali okey? Ali nak baring kat dalam ke? Nak baring kat dalam? Pergi masuk. Bawa topi. Bawa topi. Tadi dia nak main kat luar. Pergi masuk. Baring kat kursi Cepat lah. Allah, dia naik ke motor orang bawa basuh. Cik, kalau goyang. Kalau goyang, mari pergi. Mari bergoyang, yang. Okey. Apa pula tu Ain? Ain tadi buat kat sana. Buat bawah meja. Aduh, bawa kuih pula. Orang sudah datang makan. Ni bagi makanan pula. Orang ni buat nama-nama je. Allah, sedapnya. Buat dengan Icam ke ni? Gelek pakai kaki Icam? Mai lu. Oh, Dia dah ambil dulu. dia tengah makan kek yang. Biar aku rasa dulu. Nanti tak sempat. Bismillah. Si bocor dia ni. Sedapnya. Buka terbalik. Ha? Taklah. Betul lah. Sepatutnya coklatnya ke atas. Dia memang bagi begitu lah dia. Dia ada coklatnya bawah ni. Tak ada. Ada. Sibuk. Ya betul. Betul lah. Bawah tu ada tray lah. Ngasain. Kau bagi ke? Ngasih. Tak. Dapat kita tambah menu yang banyak lagi mehnya depan ni. Kalau rezeki aku aminkan. Mikael dapat adik. Mikael dapat adik lagi. Jom. Jangan serius sangat. Aku punya kari kat dapur. Dah lembut ke? Lapis meja. Yang angkat meja dalam ya. Malam ni datang tau. Jumpa akak sekali. InsyaAllah. Nak apa nak? Nak Buffet je lah. buffet je lah. Meja ada tak ya? Tak ada. Meja buffet je. 3, 6 ada. Sebab ada meja lagi kat dalam. Jom bawa keluar jam meja aku jom kat dalam. Mana? Goyak. Tak hujan mana ni ah? Ha? Hujan. Masuk jom. Dah. Kau. Kat depan ni je. Dah last dah sebab Buka. Ali ada kat dalam. Ha? Anjing. Ali nak encing. Sekejap, buka sebelah. Naik. Ya, susun kursi sana. Ha. Ya, tak tutup kawan ke? Kawan dah balik sama dah tu. Dia babai-babai dari jauh je. Ha, itu. Aku dah ada meja. Dah tak dalam tandas. Astaghfirullahaladzim. dalam tandas. Ha. Biar orang duduk ada meja. Yang tu ujung kot nanti jam. Ni buat air lah. Ha, tu ujung sana. Yang lagi 3 tu bawa je keluar. Tu kat dinding tu. Yang ada kuih-kuih tu. Bawa je keluar. Kain aku ni tak payah sebab Adin dah bagi. Dah sembang burung pula dengan anak ni. Oh, 2 je lah, 3 apa? Mimpi aku. Ni dulu jam. Nanti aku kemaskan. Tu pun nak bawa keluar semua. Mandi ke? Ya. Ni letak kat meja-meja.
Letak je kat meja satu-satu. Meja satu ni? Naim. Ya. Pandainya anak mama. Nak gantung tisu. Satu lagi sana. Begini dia kata betul tu. Ini dari semalam ni. Daripada semalam. Hari 3 depan. Meja tu boleh aja bawa sekali. Air sekali je lah semua. Satu tempat. Sekejap aku fikir ada meja lagi ke? Ada. Air kau nak letak sini ya? Ha. Icam kata tak su. Boleh juga. Tak payah nak tutup. Tapi Biasa meja tu, air meja ni. Meja tak cukup Kalau tak cukup aku ambil kat JL Mat. Boleh muat tak? Biar sok satu. Nombor. Bukannya letak semua pun kan? Tak sikit lah. Separuh lagi bawah lah. Tapi kalau makanan sini semualah. Mana Yusuf pun kalau tak meja sini semua. nak buat jalan. Tak. Ni memang nak buat macam ni je. Orang pusing je. Besok kita mana? Kalau air boleh tarik kursi. Situ boleh aku tak kursi ujung tu kan. Kan nak meja lagi. Kalau nak meja aku ambil kat JL Mat. Kan ada lagi kat belakang. Abang, dalam store ada meja lagi ke? Dalam store ada meja lagi ke? Biar untuk yang depan. Boleh? Nanti kat sini dulu. Kat sini. Nasi kat belah sana Nasi ujung sana Okey. Nak ambil dua kan? Yang dalam boleh? Boleh? Nak yang dalam? Dari kambing kan? Yang tu yang Meja pula. Tak payah. Tak payah. Nak buat dapur. Kita buat 5. Bihun. Dapat kan awak bini? Tu mi goreng. Mi goreng. Nantilah. Sini kak. Terima kasih. Ais batu dekat ni. Dekat lalat kalau tak ada tak payah. Kau beli juga. Mas, terima kasih kak. Malam cepat datang. Okey, ni dah semua Okey, nanti akak bagi tahu berapa. Okey, nanti datang ya kak. Alright. Okey. Pukul berapa ni? Order cream puff, cheese apa? Cheese tart. Brownies. Aku dengan dia je selalu. Lagi apa? Kek. Pukul berapa ni? Banyak. Aku buat tengah bakar lasagna je lah. Dah penuh kuih dah ni. Terlebih 200 cantik lah kot. Sekali lah. Air sini Okey. Adik, ni siapa punya? Ali kat dalam ke?
Ha? Hai, semua kedai habis. Yang sambal tongkat diletak kat tudung depan. Letak tepi sekali tau. Sebelah kari tu. Lepas tu tutup terus tau. Paling tepi sekali. Tutup apa? Tutup pakai penutup dia tu lah. Air batu ada? Apa tu? Tepi sana, nanti kalau nak top up senang. Kan? Sekarang dekat tepi ni je. Dekat depan pintu sliding ni. Apa dia? Tak ada kot. Kalau ni tak atas meja pun tak apa ni. Tak je lah dulu. Apa benda basah ni? Ais batu lah ni. Jemput maknya sekali malam ni. Balik dulu. Banyak ni Kak Yana ni bagi. Nak balik dah ke? Ngantuk je. Terima kasih. Banyak ni Kak Yana bagi. Ada biji ke? Banyak banyak. Bekah. 2 bekah. Di mana ni abang potong lah? Potong? Dia jadi hitam. Ni maknya ni ke? Oh. Okey. Aku datang malam ni. Betul. Fikir tak tahu. Apa? Naik kereta kuda. Mana ya? Ada 2. Lupa nak. Pagi sendiri. Sedapnya asyik lapar. Lepas aku makan aku tidur kan. Ada salad pula.
Paku kak. Ada orang belakang tu dah macam apa dah. Ui, sedap. Makan dulu, Bi. Berapa? 7.20. Lama dah. Aku try cucuk dulu. Ha, Bismillahirrahmanirrahim. belalak saya geram aku. Oh, itu pizza lagi. Panas, panas. Panas dah masak. Pagi tak lagi. Tu lagi sikit lah. Tahu? Biasa berapa minit? Ni saya dah buat lebih 50 tadi. Biasa? Sikit lagi macam. Sikit lagi. Tambah 10 minit juga. Bismillah. Angkat je dua-dua. Masukkan dua-dua. Ada lagi kalau gitu ah? Dah. Ni dah ni saya. Sebab minyak dah keluar. Dah panas dah bawah. Tak apa, ni pun sikit lagi nanti. Tapi habiskan yang tu dulu. Bakul habis tengah je. Biar ni. Yang ni biar kat luar. Haa. Tambah 10 minit lagi macam. Bawa keluar yang kecil je dulu. Yang besar tu letak bawah meja hitam. Okey, Assalamualaikum. Selamat waktu maghrib. Okey, sekarang ni nak bagi tahu pada malam ni kita akan adakan rumah terbuka. InsyaAllah. Kita akan adakan rumah terbuka di rumah saya dengan rumah isteri saya, rumah Fazina di Sungai Tian Darat ni. Jadi, dijemput pada Sumbung untuk hadir rumah saya pada malam ini. Bermula jam 8 malam hinggalah selesai, insyaAllah. Dan pelbagai makanan yang kita ada pada hari ini, antaranya adalah bihun sup. Sup ni tak tahu mana. Supnya nanti bawa. Ini kita ada nasi putih, nasi minyak. Lepas tu kita ada ayam masak berempah, ayam goreng berempah. Dan ada ni daging masak hitam. Kita ada kari kambing. Kari kambing. Sambal daun. Acar. Sayur-sayur. Ada timun Cina sebagai penyejuk dalam mulut sikit. Dan kita ada air, air sirap, air sasi. Tu air basuh tangan tau, jangan minum. Okey. Untuk dessert pula kita ada daging. Ada mango. Ini apa benda yang? Kek coklat. Kek coklat. Ada jagung dari Canberra yang saya pergi tanpa hala tujuan hari tu. Ada cream puff, ada 4. Ada Cheese tart. cheese tart. Kita ada kuih strawberry. Kek strawberry. Carrot, Kek orange. orange. Ni ada Kek- brownies. Ni kek batik Kek batik. Namanya nak buka lah. Lalat nanti. Susah. Orang datang ni baru kita buka semua. Okay. So, jemputlah datang. Ada ketupat lagi. Boleh makan dengan kari kambing nanti. Ada lagi kat dapur. Ada dekat dapur. Paling special kita ada lasagna 4 bekas. InsyaAllah kita akan bawa keluar. Dan ada juga koktel. Malam ni baru sampai. So jemput datang kat rumah kami malam ni. Jemput datang. Jemput datang ke rumah.